berhenti bekerja last 2 tahun lepas lah. Bila start mak saya dah bedridden lah. So jaga ibu saya full time lah. Ibu saya sekarang ni mengalami stroke separuh sebelah badan, sebelah kiri. And then dia ada mengalami demensia, lupa ingatan sikit. And then dia tak boleh bangun, ada kencing manis, jantung dia dah buat stent dah, darah tinggi. Okey, cabaran dia ialah mak saya ni sebab dia dalam kategori bedridden. So bila bedridden, pertama mak saya ni minum ikut tiup. So dia perlu 2 jam sekali minum untuk kekalkan dia punya supaya tak dehydrate. And then insulin 4 kali sehari. Kemudian bila time mandi lah, sebab bila bedridden kan, kita nak kena angkat dia buat masuk ke bilik air untuk mandi. Kemudian cabaran yang lain tu je lah, kita nak kena fokus pastikan setiap 2 jam kena pastikan kita bagi minum air, susu cukup. Perlukan penjagaan rapi lah, penjagaan yang lengkap. Bantuan Mawib baru je lagi. So kita jangka dapat pampers, wheelchair dengan susu lah. Buat masa ni yang penting susu dengan pampers lah yang paling banyak kita gunakan untuk setiap bulan. Kos dia lebih kurang roughly untuk susu dengan pampers 1,400 sebulan. Saya mengucapkan terima kasih pada pihak Mawib kerana memberi bantuan pada pihak kami. InsyaAllah